Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ruang dan memberikan kepada kita peluang lagi sekali untuk kita bersama-sama berada di dalam taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kerana bagaimana kita ingin menjadi ahli syurga melainkan dengan kita pernah menghadiri di dalam taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kata Imam Asy-Syafi'i, laula qiyamul lail wa suhbatus salihin lama ahbabatul baqa'a fid dunya. Berkata Imam Asy-Syafi'i, kalaulah bukan kerana zikir ataupun bangun malam dan juga duduk bersama dengan orang-orang salih, duduk di dalam majlis-majlis ilmu, kata Imam Syafi'i, kalau bukan kerana dua ini, maka aku tidak akan suka untuk duduk di atas muka bumi ini. Masya Allah, tabarakallah. Maksudnya apa? Disebabkan kerana adanya ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah-ibadah yang lain seperti bangun malam dan juga duduk bersama dengan orang-orang salih, maka perkara itu yang menyebabkan Imam Asy-Syafi'i suka untuk hidup lama di muka bumi ini. Subhanallah. Jadi disebabkan dua nikmat tersebut, dua perkara tersebutlah yang menyebabkan Imam Asy-Syafi'i suka untuk duduk lama di atas muka bumi ini kerana mengetahui bahawa di setiap perkara tersebut mengundang kepada pahala yang luar biasa pada akhirat kelak. Dengan bangun malamnya merupakan waktu kita berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap pecinta pasti suka untuk berkhalwat dengan kekasihnya. Setiap pecinta pasti suka untuk berdua-duaan dengan kekasihnya. Maka pada akhir malam kita berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat, berkongsikan masalah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pengampunan daripada Allah, meminta rahmat daripada Allah. Maka kata para ulama, akhir lail, iaitu apabila kita bangun pada waktu malam dengan melakukan ibadah, maka itu merupakan nikmat yang luar biasa. Dan juga nikmat yang kedua yang katakan Imam Syafi'i, iaitu apabila mampu untuk duduk dengan orang-orang salih, hadir dalam majlis-majlis mereka, ini juga merupakan nikmat yang dicintai dan disukai oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Kerana kalau kita duduk dalam majlis ilmu, duduk dengan orang salih, maka kita akan terinspirasi dengan mereka. Kita akan termotivasi dengan mereka. Kita duduk dengan orang-orang yang baik, maka kita nampak Masya Allah tenangnya mereka, akhlak mereka bagaimana. Maka kita akan termotivasi dengan orang-orang yang baik tersebut. Dan yang kedua, apabila kita duduk dengan orang yang baik, maka kita akan mendapatkan manfaat. Manfaat di dunia dan juga manfaat di akhirat. Kerana orang-orang yang baik ini tidak akan keluar daripada mereka melainkan Allah, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan para sahabat. Maka apa yang disampaikan oleh mereka semuanya menceritakan tentang hari akhirat. Semua menceritakan tentang persiapan kita untuk menuju ke hari akhirat. Walaupun mereka ini menceritakan tentang dunia, tetapi itu hanyalah untuk pengajaran agar kita mampu untuk mengingat akhirat. Subhanallah. Maka ini faedah daripada kita menghadiri majlis ilmu, iaitu yang pertama untuk kita termotivasi dengan orang-orang yang hadir sekali. Kalau kita lemah semangat, maka duduklah dengan orang yang kuat semangat. Kalau kita jahil, maka duduklah dengan orang yang alim. Kalau kita lemah, maka duduklah dengan orang-orang yang kuat. Moga mohonnya sekiranya kita duduk bersama dengan mereka, maka kita juga kena tempias daripada apa yang mereka dapat. Subhanallah. Jadi ini kepentingan dia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kalau boleh dalam satu hari jangan pernah kita tinggalkan majlis ilmu. Paling kurang satu hari itu satu majlis ilmu yang kita hadir. Kalau boleh secara fizikal maka itu lebih baik. Kalau tidak mampu maka boleh di alam maya, media sosial sahaja, tidak mengapa. Yang penting ada hadir majlis ilmu agar kita punya hati ini disirami dengan pesanan-pesanan yang mengingatkan kita kepada hari akhirat, untuk kita melakukan persediaan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan rahsia-rahsia yang ada di dalam majlis-majlis ilmu. Masya-Allah, tabarakallah. Baik. Di dalam ayat
Yang keempat dalam surah Ad-Duha. Kita masih lagi berada di dalam surah Ad-Duha ayat yang keempat untuk kita menghayati makna-makna di dalam surah Ad-Duha ini sendiri. Dalam ayat yang keempat, apabila Allah berfirman walal akhiratu khairul laka minal ula, dan hari akhirat itu lebih baik untukmu hai Muhammad nak dibandingkan dengan dunia. Dan beginilah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semalam kita menceritakan bahawa manusia itu ada 4 bahagian. Maka di manakah kita? Adakah kita di antara orang yang mendapatkan kebaikan dunia dan di akhirat, ataupun mendapatkan gambaran kebaikan di dunia dan hakikat keburukan di akhirat, wali'adzubillah. Jadi ini semua adalah jenis-jenis manusia, 4 bahagian manusia yang telah kita kongsikan pada semalam hari. Baik. Dan memang benarlah hari akhirat itu lebih baik lagi daripada dunia sekiranya kita melakukan amalan kebaikan di dunia. Masya Allah, tabarakallah. Apabila kita lakukan amalan kebaikan di dunia, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti pada hari akhirat kelak kita akan mendapatkan hasil daripada amalan kebaikan yang kita lakukan. Contoh kalau kita tanam benih cili, kan, nanti kita akan tumbuh pokok cili. Jadi kita boleh ambil cili tersebut daripada pokok tersebut. Apa yang kita tanam, itu juga lah apa yang kita dapat. Begitu juga bagaimana kita dalam kehidupan dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan daripada amalan kebaikan, amalan ahli syurga, maka pada hari akhirat kelak kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beramal dengan amalan ahli syurga, maka kita juga akan dibawa kepada syurga. Syurga ni Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga sebaliknya, kalau kita melakukan perkara ataupun amalan ahli neraka, maka itu akan menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka, waliya'udzubillah. Dan itu di dunia ini kena berusaha semaksimal mungkin untuk kita memenuhkan waktu kita dengan perkara-perkara ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu perkara yang harus, tapi kita selitkan niat-niat yang baik supaya ini menjadi ibadah. Minum air, maka kita ingatkan, ya Allah, aku minum air ini untuk melancarkan tekad aku untuk beribadah kepadamu, ya Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk mendapatkan tenaga untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Maka minumnya kita tersebut akan dikira pahala dan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana kita niat minum tersebut untuk beribadah kepada Allah. Memudahkan kita untuk beribadah, memudahkan kita untuk membaca Al-Quran, memudahkan kita untuk membaca hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka minumnya kita itu sebelum ini tidak mendapatkan dosa walau ataupun pahala. Tapi disebabkan niat yang kita gandengkan dengan amalan tersebut, maka Allah berikan pahala kerana itu sudah berubah menjadi ibadah. Dan itu dalam kitab Az-Zubad kata Al-Imam Ibn Ruslan, wa man nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Barang siapa yang berniat dalam makannya dia itu untuk mendapatkan kekuatan untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Subhanallah. Dia niat, aku minum ini, aku makan, aku berehat, aku tidur untuk mengumpulkan energi, tenaga untuk aku beribadah kepada Allah. Maka minumnya dia, tidurnya dia, makannya dia itu akan diberikan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. La ilaha illallah. Jadi hari akhirat itu lebih baik buatmu hai Muhammad nak dibandingkan dengan hari di dunia. Dan semalam kita dah sebutkan dah beberapa pendapat daripada para ulama yang menceritakan tentang bentuk kebaikan hari akhirat tersebut nak dibandingkan dengan hari di dunia. Kan? Maka semalam juga kita telah membahaskan dan menghuraikan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dalam ayat ini
dengan Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka, iaitu hari akhirat itu lebih baik, lebih mulia untuk engkau. Maka Allah Subhanahu Wa mengkhususkan hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Sebab semalam kita dah membahaskan bahawasanya kerana manusia ini ada empat bahagian. Empat jenis daripada manusia ini. Siapa yang nak tahu maka boleh ke Telegram saya dan tengok video rakaman semalam. Juga dalam kitab Mafatihul Ghaib Tafsir Al-Kabir Al-Imam Ar-Razi, Fakhr Razi mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengatakan walal akhiratu khairul lakum, iaitu dan sesungguhnya akhirat itu mulia dan baik untuk kalian semua. Tidak. Kenapa? Kerana di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang hari akhirat itu merupakan keburukan buat dia. Kan semalam kita dah bahaskan, dah huraikan tentang jenis-jenis manusia. Ada yang mendapatkan keburukan pada hari akhirat. Kenapa? Kerana dia melakukan maksiat di dunia. Orang yang melakukan maksiat di dunia ini, maka pada hari akhirat kelak dia akan mendapatkan keburukan. Jadi kalau Allah kata dan hari akhirat itu baik untuk kalian semua, maka itu merupakan satu penipuan dan Allah mustahil untuk menipu. Kerana hari akhirat itu bukan baik untuk semua, tetapi dia hanya baik untuk orang yang beriman. Hanya baik untuk orang yang bertakwa. Dan orang yang paling beriman kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu dikhususkan ayat ini untuk Rasulullah. Walal akhiratu khairul laka. Kerana dah yakin 100% memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan orang yang paling beriman kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah, tinggi imannya, yang paling tinggi imannya, yang paling sempurna imannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad merupakan sayyidul mukminin, penghulu bagi segala orang yang beriman, wa sayyidul muttaqin, dan penghulu bagi segala orang yang bertakwa. Kerana itu Allah tidak mengatakan khairul lakum. Allah tidak mengatakan hari akhirat itu baik untuk kalian semua. Kenapa? Kerana ada di kalangan kita yang mendapatkan keburukan pada hari akhirat. Jadi kalau Allah katakan akhirat ini baik untuk kalian semua, sedangkan ada yang akan mendapatkan keburukan pada hari akhirat, maka itu adalah salah satu bentuk pendustaan. Dan Allah mustahil menipu. Kerana itu Imam Ar-Razi mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan Nabi Muhammad dalam ayat ini kerana memang yakin, memang kita dah confident 100% bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kebaikan pada hari akhirat. Dan juga begitu dengan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya-Allah. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak mengatakan walal akhiratu khairul lil mu'minin. Allah tak mengatakan dan hari akhirat itu baik untuk orang-orang yang beriman. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu untuk membuka aib bagi orang-orang yang munafik dan juga orang-orang yang kafir dan orang-orang yang berdosa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, maka Allah hanya khususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak adanya pendustaan. Kerana kalau Allah mengumumkan, mengeneralkan ayat ini kepada seluruh orang, maka bukan semua orang mendapatkan kebaikan pada hari akhirat. Orang yang melakukan maksiat maka dia mendapatkan keburukan pada hari akhirat, tidak mendapatkan kebaikan pada hari akhirat. Dan sekiranya Allah mengatakan hari akhirat itu baik untuk Nabi Muhammad dan juga untuk orang-orang yang beriman dalam ayat ini, maka pada waktu tersebut orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik, orang-orang yang bermaksiat, maka mereka akan terbukalah aib mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan sahaja ayat ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan pada hakikatnya setiap orang yang mengikut jejak langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan mendapatkan kebaikan pada hari akhirat. Jadi beruntung untuk kita tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita nak mendapatkan kebaikan pada hari akhirat, balasan yang baik daripada Allah, ganjaran yang besar daripada Allah, Allah menaikkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikutlah jejak langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut jejak langkahnya Rasulullah. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah maka kita lakukan. Apa yang dilarang oleh Rasulullah maka kita jauhkan daripada perkara tersebut. Perkara-perkara sunnah,
yang dilakukan oleh Rasulullah, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perkara tersebut. Kerana sunnahnya Rasulullah SAW ini merupakan cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan walaupun wafatnya Rasulullah, tapi Nabi Muhammad tetap boleh melihat, oh amalan aku masih lagi dilakukan oleh umat aku. Oh masih lagi ada orang yang membaca zikir. Oh masih lagi ada orang yang membaca doa. Oh masih lagi ada orang yang menggunakan siwak. Oh masih lagi ada orang yang mengucapkan salam apabila bertemu dengan orang. Walaupun perkara itu tidak wajib, tetapi perkara itu sunnah. Jadi bagaimanakah perasaannya Rasulullah SAW apabila melihat umatnya masih lagi meneruskan perbuatan Nabi Muhammad SAW walaupun Nabi Muhammad telah wafat. Kita ini sebagai manusia pun, kalau kita lakukan satu amalan, satu kerja, contohnya kita ni setiap hari cuci masjid, bersihkan masjid dan sebagainya. Kalau satu hari kita sakit dan kita dapat khabar ada orang yang melakukan, yang meneruskan kerja tersebut, kita juga gembira. Kan? Kita juga gembira. Kalau kita setiap hari basuh masjid, cuci masjid, bersih-bersihkan masjid, tiba-tiba satu hari kita sakit. Apabila kita sakit, kita dah tak mampu nak teruskan khidmat tersebut. Tapi kita dapat khabar ada orang cerita, ni ada Fulan bin Fulan. Masya Allah, dia buat macam kau buat. Dia bersih-bersihkan masjid, dia khidmat kat masjid dan sebagainya. Apa perasaan kita? Kita apabila mendengar, kita gembira. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah SAW meninggalkan untuk kita Al-Quran dan juga sunnahnya Rasulullah, hadis daripada Rasulullah dan juga perbuatan sunnah-sunnahnya Rasulullah, maka apabila kita lakukan, kita dalam waktu yang sama telah menggembirakan hatinya Rasulullah SAW. Nabi kata, aku telah wafat, akan tetapi perbuatan aku masih hidup lagi. Perbuatan aku masih lagi dilakukan oleh umat-umat aku. Subhanallah. Kalau bukan kita yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah, maka siapakah lagi yang akan menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW? Kita nak harapkan siapa lagi? Nak harapkan orang kafir? Wali'adzubillah. Nak harapkan orang munafik? Wali'adzubillah. Nak harapkan orang yang berdosa? Wali'adzubillah. Maka kitalah yang umat Nabi Muhammad SAW yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Rasulullah, kitalah yang berhak dan sepatutnya untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Makan dengan tangan kanan sunnah Nabi Muhammad SAW. Makan dengan apa yang di hadapan kita dahulu, itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Masya-Allah, tabarakallah. Ini amalan-amalan sunnah yang kena kita lakukan kerana Nabi Muhammad gembira apabila kita melakukan sunnahnya Rasulullah. Kerana itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnah aku, maka dia telah mencintai aku. Subhanallah. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang mencintai, menghidupkan sunnah aku, menghidupkan amalan-amalan yang telah aku lakukan di dunia ini, dia telah hidupkan amalan tersebut. Bukan amalkan. Nabi tak kata man amila bi sunnati. Nabi tak kata barang siapa yang beramal dengan sunnah aku. Tidak. Tapi kata Nabi barang siapa yang menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Membawa erti pada satu zaman nanti sunnahnya Nabi ini akan dilihat sebagai benda yang pelik. Sekarang ini orang pelik kalau tengok kita makan guna tangan. Orang pelik, apa ni makan guna tangan? Kita kat restoran 5 bintang. Subhanallah. Kat restoran 5 bintang contohnya. Sepatutnya kita makan dengan garfu, dengan sudu. Tapi ada orang makan pakai tangan. Itu merupakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masya-Allah, tabarakallah. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini dia sunnahnya Rasulullah. Kerana itu kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnah aku, maka dia telah mencintai aku. Dalam hadis yang sama tetapi di dalam cetakan kitab yang lain. Maksudnya di dalam manuskrip yang lain, para ulama
yang meriwayatkan hadis tersebut, maka mereka menakalkan hadis ini dengan lafaz man ahya sunnati faqad ahyani. Iaitu barang siapa yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang menghidupkan sunnah aku, maka dia itu telah menghidupkan aku. La ilaha illallah. Masya Allah, tabarakallah. Yani barang siapa yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan telah menghidupkan Rasulullah, membawa erti apa? Kerana setiap manusia ini ada perbuatan yang dia lakukan. Ada perbuatan yang dia lakukan. Sama macam tadi yang kita bagi contoh. Macam kita kalau selalu khidmat dekat masjid. Satu hari kalau kita sakit, maka kalau ada orang yang lakukan khidmat tersebut, maka seakan-akan dia telah menghidupkan kita kerana kita ini yang berkhidmat dekat masjid tersebut. Walaupun kita sakit dekat rumah, tetapi amalan yang kita lakukan masih berterusan, maka seakan-akan kita ini hidup ataupun seakan-akan kita ini masih lagi berterusan berkhidmat di masjid tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahyani, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah aku, maka dia itu telah menghidupkan aku. Maksudnya apa? Dengan kita menghidupkan perbuatan Rasulullah, dengan kita menghidupkan amalan yang telah dilakukan oleh Rasulullah, seakan-akan kita telah menghidupkan Rasulullah kerana Nabi Muhammad lah yang melakukan amalan tersebut pada waktu hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita meneruskan perbuatan tersebut, seakan-akan Rasulullah hidup kembali. La ilaha illallah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini dia rahsia daripada amalan sunnah yang kita lakukan. Dan kata Nabi, man ahya, barang siapa yang menghidupkan. Barang siapa yang menghidupkan, membawa erti pada akhir zaman orang semua akan pandang pelik, maka orang semua berusaha untuk mematikan sunnahnya Rasulullah. Apa yang kita lakukan daripada sunnahnya Rasulullah, apa yang kita lakukan daripada amalan untuk mendekatkan diri kita kepada Rasulullah, maka mereka katakan ini bid'ah, ini pelik, ini sesat, sebagainya. Padahal ada dalil yang jelas, ada dalil yang nyata daripada Al-Quran Karim dan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah itu pada dirinya sendiri. Ini yang pertama. Kita menghidupkan sunnah Rasulullah dalam diri kita. Bangun tidur, kita baca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani. Maka ini sunnah Rasulullah. Doa-doa yang telah dilantunkan, bayangkan doa-doa tersebut telah keluar daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian ia juga keluar daripada mulut kita yang penuh dengan maksiat, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah. Keluar daripada mulut kita juga doa yang sama. La ilaha illallah. Maka ini merupakan bentuk kemuliaan daripada Allah. Allah memuliakan mulut kita untuk kita membaca doa yang pernah keluar daripada mulut mulianya baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita bangun tidur, maka apakah pertama yang sekali kita baca, adakah kita bangun tidur terus kita buka handphone, Masya Allah, kita tengok TikTok, ada orang live jual barang dan sebagainya, murah-murah dalam live dapat diskaun dan sebagainya. La ilaha illallah. Orang yang cinta kepada Rasulullah, maka apabila dia bangun daripada tidur, pertama sekali yang dia buat, dia akan baca doa bangun daripada tidur. Kan, kerana ini doa yang dibaca oleh idola aku. Doa yang dibaca oleh tauladan, contoh aku, ikon aku, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang sekarang ini apabila menjadikan pemain bola itu sebagai idola dia, sebagai ikon ataupun contoh tauladan dan sebagainya, maka dia akan melakukan perbuatan sama seperti pemain bola itu lakukan. Kalau dia gol, dia mencetak gol contohnya, jadi dia akan gunakan gaya yang sama macam mana idola dia melakukan gol tersebut. Dia akan menggunakan gaya yang sama. Kan? Sebab apa? Sebab dia cinta dan dia minat kepada pemain bola tersebut. Jadi kalau pemain bola tu guna gaya, contoh gaya A, dia pun tiru gaya A tersebut. Kalau gol, maka dia pun menggunakan cara bersorak yang sama seperti pemain bola dia lakukan. Baru kita kata, oh dia ni memang betul-betul peminat tegar kepada pemain bola tersebut. Tapi kenapa kita bukan menjadi peminat tegar kepada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita tidak menjadikan Nabi Muhammad lah ikon dan idola kita dalam setiap aspek kehidupan kita? Bangun daripada tidur, maka bacalah doa bangun daripada tidur. Alhamdulillahilladzi
ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Maka ini amalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Sunnah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nak makan, maka kita bacakan doa. Makan dengan tangan kanan, maka ini merupakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana lagi perkara-perkara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada umatnya, maka perlu untuk kita menghidupkan sunnah tersebut pada diri kita terlebih dahulu. Selepas kita menghidupkan sunnah tersebut dalam diri kita, maka kita hidupkan sunnah itu juga kepada orang-orang yang berdekatan dengan kita. Ibu dan ayah kita, isteri dan suami kita, anak-anak kita, saudara mara kita, jiran kita, kawan-kawan kita, maka kita hidupkan sunnah tersebut kepada mereka. Dengan apa? Yang kita sampaikan kepada mereka. Lihat, ini merupakan sunnahnya Rasulullah, kita katakan. Masya Allah, tabarakallah. Ini siwak, kita bersugi. Ini merupakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sampaikan kepada mereka. Kemudian kita menghidupkan sunnah itu di tempat yang kita diami, iaitu di rumah kita. Maka kita hidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadikan rumah kita ini sebagai musalla juga, tempat untuk kita salat, tempat untuk kita beribadah kepada Allah, tempat untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita ambil satu waktu dengan anak-anak contohnya, dengan keluarga, satu waktu kita berhimpun bersama-sama membaca hadisnya Rasulullah dan membaca Al-Quranul Karim bersama-sama, tadarus Al-Quran. Tidak mengapa. Satu hari mungkin sekali ataupun seminggu mungkin sekali. Mungkin hari Isnin hingga hari Jumaat sibuk, maka kita ambil pada Jumaat malam Sabtu mungkin, ataupun hari Sabtu mungkin. Kita ambil satu waktu, 1 jam sahaja kita berhimpun dengan keluarga kita, dengan family kita. Kita buka buku hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekarang ini buku hadis yang ada yang telah diterjemahkan oleh para ulama, yang sering kita dengar yang popularnya Fadailul A'mal. Maka kita baca kitab tersebut, Fadailul A'mal, yang mana dalam buku Fadailul A'mal menceritakan tentang hadisnya Rasulullah yang menceritakan tentang kelebihan amalan-amalan yang kita lakukan. Maka rumah-rumah yang dibacakan hadis ni Rasulullah dalam rumah tersebut diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita melakukan pertemuan, perjumpaan di antara ahli keluarga kita di rumah kita dengan anak-anaknya, dengan kita ada anak yang besar, anak yang kecil, maka mereka akan terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh ibu dan ayah mereka. Maka mereka akan keluar daripada rumah tersebut menjadi orang yang mempunyai prinsip dalam kehidupan, yang telah melihat perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang baik, telinga telah mendengarkan hadisnya Rasulullah, telah mendengarkan Al-Quranul Karim. Maka orang anak tersebut penuh dengan cahaya, pergi ke sekolah penuh dengan cahaya. Subhanallah. Maka menjadi anak yang beradab, anak yang berakhlak, anak yang mengikut kata dan sebagainya. Kemudian kalau membaca hadis contohnya, dan juga boleh kita membaca Al-Quranul Karim. Kita berhimpun, kita sesama keluarga dalam satu waktu, kemudian kita membaca Al-Quranul Karim. Seorang satu muka surat, ataupun seorang baca setengah muka surat, ataupun seorang satu sahaja ayat dan sebagainya, boleh. Yang penting ada aktiviti bersama sesama keluarga dengan kita melakukan amal ibadah. Tak nak kita hanya berkumpul, kita tengok cerita, tengok movie, tengok Netflix contohnya, tengok perkara-perkara yang tidak berfaedah, tengok perkara-perkara yang menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita mampu untuk berhimpun dan berkumpul dengan keluarga kita untuk melihat perkara-perkara yang tidak berfaedah, akan tetapi kita tidak mampu untuk mengumpulkan ahli keluarga kita untuk melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Kita mampu untuk kumpul, ada kadang-kadang kita berborak pasal dunia sampailah lewat malam dan sebagainya. Ini boleh. Kenapa kita tidak boleh untuk berkumpul dengan keluarga kita dan kita membacakan Al-Quranul Karim, kita membacakan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal pada itu mungkin tak sampai sejam. Kita duduk mungkin setengah jam, kita boleh untuk membacakan bersama. Bayangkan hadisnya Rasulullah kata, Nabi Muhammad SAW bersabda, Innal baita alladhi yutla fihi al-Quran Innal baita alladhi yutla fil Quran yatara li ahli as-sama kama tatara an-nujum li ahli al-ard. Rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, Masya Allah, rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya
maka akan diperlihatkan kepada penduduk langit sama seperti penduduk dunia, penduduk bumi ini melihat bintang-bintang di langit. Masya Allah, tabarakallah. Seperti mana kita lihat bintang-bintang di langit, maka rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka akan diperlihatkan rumah tersebut kepada penduduk langit, iaitu para malaikat akan lihat rumah kita sama seperti kita melihat bintang-bintang di langit, iaitu rumah kita penuh dengan bercahaya. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi para malaikat yang di langit akan lihat di dunia, oh rumah itu bercahaya, rumah ini bercahaya. Sama seperti kita lihat bintang. Oh ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Para malaikat melihat di bumi, 1 bercahaya, 2 bercahaya. Bercahaya sebab apa? Kerana di dalam dibacakan Al-Quranul Karim. Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan tadi para hadirin dan hadirat kita bersama-sama membaca surah Yasin. Dan kita sini semua berbeza-beza tempat. Ada yang di rumah, ada yang di office, ada yang dalam kereta. Bayangkan para malaikat melihat di muka bumi ini, Masya Allah. Kan di rumah ini bercahaya, kereta itu bercahaya, office itu bercahaya, tempat itu bercahaya. La ilaha illallah. Masya Allah, tabarakallah. Setiap tempat rumah yang dibacakan Al-Quranul Karim, maka akan diperlihatkan rumah tersebut kepada penghuni langit sama seperti penghuni bumi melihat bintang-bintang di langit. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita boleh lakukan aktiviti bersama, iaitu kita kumpulkan ahli keluarga kita, walaupun yang kecil pun kita dokong dia, kita duduk sebentar, kan duduk dalam setengah jam, dengarkan ayat Al-Quran, kita membiasakan mereka untuk mendengar ayat bacaan Al-Quran. Kita sekarang ini membiasakan mereka untuk main handphone dan mereka akan tengok video-video ataupun kartun-kartun yang mungkin bahkan kartun itu membahayakan mereka. Tapi kenapa kita tak membiasakan mereka untuk mendengar bacaan Al-Quranul Karim, mendengar bacaan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini penting tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita menghubungkan hubungan di antara ahli keluarga kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan bacaan Al-Quran, dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aktiviti ini sangat kurang dan sangat jarang berlaku di rumah-rumah orang beriman dan orang-orang Muslim. Sepatutnya kita ini insya-Allah kita berazam, para hadirin hadirat yang hadir ini kita berazam 1 minggu insya-Allah. Kita berazam mungkin 1 minggu itu dalam 1 hari kita nak setkan waktu setengah jam pun tak apa, 1 jam pun tak apa. Kita nak baca Al-Quran, kita nak membaca terjemahan Al-Quran, kita nak baca hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selesai. Masa-masa dalam proses untuk memperbaiki diri. Maka ini merupakan proses dan usaha kita untuk memperbaiki diri kita dan juga memperbaiki ahli keluarga kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini dia kata Rasulullah SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah aku, maka dia telah menghidupkan aku. Dalam manuskrip yang lain, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah aku, maka dia telah mencintai aku. Maka kata Rasulullah, apakah hasil daripada cinta kita kepada Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man ahabbani dakhalal jannah, ataupun man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang mencintai aku, iaitu barang siapa yang menghidupkan sunnah Rasulullah, maka dia telah mencintai Rasulullah. Dan barang siapa yang mencintai Rasulullah, maka dia akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurganya Allah Subhanahu wa taala, syurga yang tertinggi. Subhanallah. Ini adalah balasan. Ini adalah bentuk kebaikan hari akhirat nanti. Barang siapa nak mendapatkan kedudukan bersama Rasulullah di syurga, kebaikan hari akhirat, kebaikan akhirat tersebut, maka dia kena melakukan step yang pertama tadi. Apakah step yang pertama? Man ahya sunnati. Barang siapa yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lakukanlah tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah. Banyak sunnahnya Rasulullah. Segala aspek kehidupan kita ini ada sunnahnya Rasulullah. Ada contoh daripada Rasulullah. Baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Maka di situ ada sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Daripada kita bangun tidur sehinggalah kita tidur, ada sunnah daripada Rasulullah. Kita nak tidur itu saja sudah ada banyak sunnahnya Rasulullah. Kan disunahkan untuk kita baca ayatul kursi, disunahkan juga untuk kita membaca 3 kul, dan sunnah juga kita untuk baring itu belah kanan.
Baring atas sebelah kanan ini juga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang daripada kajian, doktor mengatakan bahawa ini cara tidur ini lebih sihat nak dibandingkan kalau kita tidur terlentang ataupun tidur di bahagian belah kiri kita. Subhanallah. Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baca doa sebelum tidur, maka ini juga sunnahnya Rasulullah. Kata guru kita iaitu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, barang siapa yang menjaga sunnah tidur, barang siapa yang tidur dengan sunnahnya Rasulullah, tidur dengan adab yang diajarkan oleh Rasulullah, maka tidurnya itu yaqadah, tidurnya itu jaga. Maksudnya apa? Walaupun dia tidur tetapi seperti orang yang berjaga, kerana pahala yang dia dapat itu berterusan ditulis oleh para malaikat. Tapi ada orang itu yang berjaga tapi dia itu sama seperti orang yang tidur. Kenapa? Kerana dia tidak mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayang kan kalau kita hidup, kita berjaga tapi tak mengamalkan sunnahnya Rasulullah, maka kita seakan-akan orang yang tidur ataupun mungkin sebagai orang yang mati, waliyadzubillah. Kerana itu ibunda kepada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan bahawasanya sekiranya kalian menjaga adab untuk masuk ke dalam tandas. Lihat, kalian menjaga adab sunnahnya Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke dalam tandas, maka Allah akan memberikan kepada kalian cahaya daripada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ibunda Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir memilih sunnah dalam tandas? Sunnah memasuki tandas atau dalam tandas tersebut, sedangkan banyak lagi sunnah yang boleh dilakukan. Nak mengatakan bahawa sekiranya kita mampu untuk mengamalkan sunnah tersebut, kerana sunnah itu tidak akan dilihat oleh manusia yang lain. Dalam tandas, siapa yang akan lihat kita? Tidak ada siapa. Jadi kalau kita mampu untuk menghidupkan sunnah dalam tandas tersebut, yang mana orang tak ada lihat dan tidak ada gangguan daripada manusia, iaitu tidak ada peluang untuk riak, tak ada peluang untuk takabur, tak ada peluang sama sekali, sebab tak ada siapa akan tahu apa yang kita lakukan. Jadi kata ibunda ni, kalau kau mampu untuk mengamalkan dan menghidupkan sunnah, menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW ketika dalam tandas, maka kau akan mendapatkan pahala dan cahaya luar biasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau di dalam tandas, apatah lagi kalau di luar tandas. Lagi kalau sunnah apabila kita baca Al-Quran, sunnah apabila kita hadir majlis ilmu, sunnah apabila kita pakai pakaian. Nak pakai pakaian, maka kita pakai dengan tangan kanan dahulu, kita sarung dengan tangan kanan dahulu. Nak buka pakaian, maka kita keluarkan tangan kiri dahulu. Nak pakai seluar, maka kita pakai dengan kaki kanan dahulu. Nak buka seluar, maka kita keluarkan dengan kaki kiri dahulu. Subhanallah, maka ini semua merupakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nak masuk ke masjid, kita masukkan dengan kaki kanan. Nak keluar daripada masjid, kita keluar dengan kaki kiri. Nak masuk tandas, kita masukkan dengan kaki kiri. Nak keluar tandas, kita keluar dengan kaki kanan. Ini semua sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita ini merupakan pemimpin ataupun ketua, bos dan sebagainya, maka kita bermesyuarat. Bermesyuarat itu juga merupakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masya-Allah, tabarakallah. Nah, kita mendidik anak kita dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu juga adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Memang benar, sunnah ini bukanlah perkara yang wajib. Kita tak nafikan. Perkara sunnah, kalau kita lakukan, kita dapat pahala. Kalau kita tidak lakukan, maka tidak dapat dosa. Memang benar, ianya bukanlah perkara yang wajib. Akan tetapi, mengagungkan amalan sunnah itu merupakan satu kewajipan. Ta'zimu sunnah wajibun. Apabila kita mengagungkan sunnah itu sendiri, maka itu merupakan satu kewajipan bagi kita untuk mengagungkan sunnah Rasulullah. Jangan pandang remeh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pandang rendah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Maka ini merupakan sunnah siapa? Sayyidul Khalq, iaitu penghulu bagi segala makhluk, Sayyidul Makhluqat, Sayyidul penghulu bagi segala manusia, penghulu bagi segala makhluk, penghulu bagi segala para nabi, penghulu bagi segala makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baik makhluk, ini adalah amalan dia, ini adalah pekerjaannya, ini adalah tingkah lakunya. Maka kita ta'zim, kita pandang amalan itu dengan pandangan tinggi. Masya Allah, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan hari akhirat itu lebih baik untuk engkau wahai Muhammad nak dibandingkan dengan hari akhirat. Begitu juga dengan orang yang mengikut jejak langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini juga akan mendapatkan kebaikan pada hari akhirat. Kerana kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah aku, maka dia mencintai aku, dan barang siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersama dengan aku pada hari akhirat kelak, bersama dengan aku di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tabarakallah. Pada hari akhirat kelak yang memberikan syafaat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan izin daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi ini dia kepentingan untuk kita menjaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan daripada Nabi Musa alaihi salam, yang mana Nabi Musa alaihi salam satu hari dia keluar untuk beristisqa, iaitu untuk meminta hujan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu ada beribu-ribu orang bersama Nabi Musa alaihi salam meminta daripada Allah untuk diturunkan hujan. Maka Nabi Musa AS selama 3 hari keluar bersama beribu-ribu orang tersebut, ribuan orang tersebut, untuk meminta hujan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak dimakbulkan doanya. Kemudian Nabi Musa AS bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapakah doa kami ini selama 3 hari kami berhimpun, beribu-ribu orang berhimpun, ya Allah, kami meminta daripadamu untuk diturunkan hujan, akan tetapi kenapa engkau tidak memakbulkan doa kami? Kata Allah Subhanahu wa taala, la ujibukum madama ma'akum sa'in bin namimah. Aku tidak akan memperkenankan doa-doa kalian, aku tidak akan memakbulkan doa-doa kalian sekiranya masih lagi ada orang yang mengadu domba di antara kalian. Masya Allah, tabarakallah. Jadi disebabkan seorang yang mengadu domba tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengkabulkan doa Nabi Musa dan juga umatnya Nabi Musa alaihi salam untuk diturunkan hujan. Maka kata Nabi Musa, ya Allah, siapakah orang tersebut? Siapakah orang yang mengadu domba tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, aku murka kepada dia. Okay. Aku murka kepada dia kerana dia mengadu domba. Jadi bagaimana aku ini benci dan murka kepada dia kerana dia mengadu domba. Jadi adakah patut aku juga beramal seperti amalan dia? Betul? Adakah sepatutnya aku memberitahu engkau pada nama dia? Kalau aku bagi tahu engkau nama dia, maka aku juga mengadu domba, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku benci sifat mengadu domba tersebut, takkanlah aku juga beramal dengan sifat tersebut, iaitu dengan mengadu domba. Ini jawapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah apa? Ini abghuduhu fa kaifa a'malu amalahu. Aku ini benci orang tersebut kerana dia mengadu domba. Takkanlah aku ini melakukan kelakuan yang sama seperti dia, iaitu mengadu domba juga. Iaitu kalau aku bagi tahu engkau nama dia Fulan bin Fulan, maka aku juga menjadi orang yang melakukan amalan mengadu domba tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Maka maka berlalulah beberapa hari, datang wahyu bahawasanya orang yang mengadu domba tersebut meninggal dunia. Kemudian dikatakan bahawa jenazah orang yang mengadu domba ini ada di satu tempat, tempat sekian-sekian. Maka Nabi Musa AS pun pergi kepada tempat tersebut. Maka dia mendapati begitu banyak jenazah yang ada. Maksudnya apa? Bukan satu jenazah saja, ada 70 jenazah. Tapi yang mengadu domba itu hanya seorang. Kan? Berlalu hari, kemudian didatangkan wahyu kepada Nabi Musa dan menceritakan bahawa orang yang mengadu domba itu telah meninggal. Dia seorang saja meninggal. Dan jenazahnya ada di tempat sekian. Maka Nabi Musa pergi kepada tempat sekian, melihat Masya Allah ada 70 jenazah. Mana satu yang mengadu domba ni? Kemudian dekat rupa-rupanya Allah Subhanahu wa taala menutup aib orang tersebut. Menutup orang yang mengadu domba tersebut. Supaya Nabi Musa tidak tahu siapa yang mengadu domba tersebut. Waktu dia hidup, Nabi Musa tak tahu. Waktu dia meninggal pun Nabi Musa tak tahu siapakah yang mengadu domba ini. La ilaha illallah. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menutup aib orang yang melakukan perkara yang dimurkai oleh
Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, bagaimanakah Allah akan menutup aib orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalaulah orang yang dimurkai oleh Allah, Allah memperlakukan seperti kelakuan seperti ini, iaitu Allah menutup aib dia sampailah dia meninggal pun Allah tak tunjukkan dia itu dengan sendirinya, bahkan ramai lagi yang meninggal, orang pun tak tahu siapa yang mengandung domba ini, tak tahu siapa. Jadi kalaulah Allah melakukan kelakuan tersebut kepada orang yang dimurkainya, bagaimanakah perlakuan ataupun kelakuan Allah kepada orang yang dicintai olehnya? La ilaha illallah. Kalau orang yang Allah benci, Allah murka dan Allah melakukan kelakuan seperti itu, bagaimanakah muamalahnya Allah dengan orang yang Allah cintai, dengan orang yang Allah kasihi, dengan orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai? Masya-Allah, tabarakallah. Karam, Masya Allah. Allah Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha pemurah, Tuhan yang maha penyayang, Tuhan yang maha pengasih. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembalilah kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa-dosa kita. Jangan pernah rasa malu, jangan pernah rasa segan. Tidak. Kembalilah kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah dia tafsiran daripada ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Masya Allah. Jadi insya Allah besok kita akan sambung lagi dalam ayat yang kelima insya Allah, iaitu wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Maka saya ucapkan jazakumullah khairal jazak kepada para hadirin dan hadirat yang bersama-sama dengan kita pada pagi yang mulia ini, bersama-sama dengan kita mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan segala apa yang kita ada untuk kita menghadiri majlis ilmu ini. Maka saya ucapkan jazakumullah khairal jazak. Moga-moga Allah membalas segala jasa baik tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Dan saya ucapkan juga jazakumullah khairal jazak kepada yang memberikan gift sebentar tadi. Masya Allah, ramai yang memberikan gift. Maka saya ucapkan jazakumullah khairal jazak kerana gift-gift tersebut akan disalurkan kepada pembangunan Pondok Modern Tahfiz Sa'atud Darain, yang mana pada tahun lepas 2024 telah berlaku kebakaran, telah hancurnya ofis, asrama pelajar, rumah tetamu, tempat pengajian. Maka dengan sumbangan-sumbangan yang diberikan sebentar tadi, gift-gift yang diberikan sebentar tadi, sedikit sebanyak mampu untuk membantu pembangunan Pondok Modern Tahfiz Sa'atud Darain, insya-Allah. Jadi kita akhiri majlis kita ini dengan doa khatimul majlis. Bagi siapa yang ada doa ini, maka bolehlah baca bersama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa khilla atka ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla shar. ربنا واسلنا كل الشؤون وقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء على صحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي. اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزد عرشه ومداد كلماته.